Mawar karangan, pandang tak jemu, tambah seri, dibias cahaya. Buku menyimpan selaut ilmu. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya perkenalkan diri. Safia Syahadah binti Yusrizal, nama diberi, berumur 12 tahun dan menjadi ketua murid di Sekolah Kebangsaan Sungai Sui, Kuantan, Pahang. Saya dilahirkan pada tanggal 7 Februari 2013 di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Termeluh, Pahang. Nama bapa saya ialah Yusrizal bin Yusof Elias Muhammad dan ibu saya pula bernama Raudah binti Setapa. Saya anak keempat daripada 7 orang adik-beradik. Warna kegemaran saya ialah biru kerana ia melambangkan ketenangan dan keindahan bagi saya. Subjek kegemaran saya ialah matematik dan bahasa Inggeris kerana ia amat menarik dan sangat seronok apabila belajar subjek ini. Hobi saya pula melukis pemandangan kerana dengan melukis pemandangan, ia memberikan saya inspirasi yang baharu untuk saya sentiasa fokus dan tenang. Cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor kerana saya ingin membantu orang ramai yang dalam kesusahan. Pada tahun 2023, saya menyertai pidato bahasa Melayu peringkat daerah Kuantan. Penyertaan seperti ini sebenarnya merupakan perkara yang penting untuk kita angkat dan kita aplikasikan dari hasil pembacaan. Dengan menyertai pertanian seperti inilah perkongsian ilmu dapat kita wujudkan dan akhirnya kejayaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dapat kita raihkan bersama. Ini adalah serba sedikit pengenalan diri saya. Pada hari ini, saya berbesar hati untuk berkongsi tentang buku yang saya baca, iaitu buku yang bertajuk Gemerlap Bintang. Buku ini mempunyai tajuk, nama penulis, gambar seorang wanita yang sedang memegang mikrofon dan serba sedikit maklumat tentang buku. Buku ini adalah hasil karya Arifin Said. Arifin Said merupakan tokoh sasterawan negara. Beliau juga sinonim dengan cerita dan lagu-lagu rakyat. Buku ini diterbitkan pada tahun 1999 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku menarik ini mempunyai 157 halaman bercetak dan mengandungi 20 bab. Saya meminjam buku ini daripada perpustakaan sekolah saya. Di dalam buku Gemerlap Bintang ini mempunyai watak utama, iaitu Syeda dan Dona. Jalan cerita di dalam buku ini sangat menujarkan dan mengesahkan Syeda dan Dona. Dona berasal dari negeri Kedah, Darul Aman. Manakala Syeda pula berasal dari kampung nelayan yang terletak di negeri Terengganu, Darul Iman. Mereka adalah pelajar sekolah menengah yang terletak di negeri Melaka. Mereka bersahabat baik walaupun
usia mereka berbeza. Latar kehidupan Donna dan Sheda cukup berbeza. Latar kehidupan Donna sangat mewah dan akhirnya bekerja sebagai ahli korporat. Manakala Sheda hanyalah anak nelayan. Malahan, keperintahan hidup Sheda pun bermula apabila ayahnya meninggal dunia di lautan ketika ribut taufan melanda. Zaman bagi Sheda cukup mencabar dan terumbang ambing dengan tekanan hidup serta krisis kewangan keluarga. Sungguh pun begitu, pembelajaran harus diteruskan pada masa yang sama. Tetapi dengan bakat yang dimiliki oleh Sheda, iaitu mempunyai suara yang amat istimewa dan pernah merangkul beberapa kejayaan dalam pertandingan nyanyian yang dia sertai. Sheda mampu bangkit dari kehidupan getirnya. Di sebalik kegetiran hidup Sheda, Donna lah yang membanyak membantu Sheda dan keluarganya. Keakraban persahabatan mereka bagai isi dengan kuku. Mereka mempunyai semangat juang yang sama. Dengan bakat masing-masing, mereka dapat melanjutkan pelajaran di universiti yang mereka inginkan di London. Walaupun mereka mengharungi banyak cabaran bersama, mereka tetap melengkapi antara satu sama lain. Klimaks cerita ini bermula pada saat Sheda hampir putus asa kerana peperiksaan semakin hampir. Donna bersama Cikgu Farid lah menjadi penolong utama bagi Sheda sehingga Sheda berjaya mencapai impiannya. Mereka mampu buktikan yang mereka dapat menjadi anak yang cemerlang, anak kebanggaan keluarga, remaja harapan bangsa, negara dan agama. Realisasi buku ini dapat saya kaitkan dengan surah Al-Sufiyat ayat 131 yang bermaksud, demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang bersahabat mengejarkan kebaikan. Buku ini membuatkan saya lebih bersemangat untuk belajar sehingga berjaya. Saya menyarankan rakan-rakan saya untuk membaca buku ini kerana buku ini mempunyai banyak motivasi dan pengajaran yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita. Pengajaran yang saya perolehi dari buku ini ialah kita perlulah menghormati rakan walaupun berbeza latar kehidupan dan saling bantu-membantu. Kita juga perlu bersyukur dengan apa adanya dan belajar bersungguh-sungguh sehingga berjaya. Persahabatan boleh terbentuk dengan hati yang ikhlas, saling melengkapi dan mempercayai antara satu sama lain. Kisah di dalam buku ini juga memberi impak yang besar kepada diri saya, seperti saya lebih prihatin untuk berkawan dengan sesiapa sahaja, tidak kira status ekonomi keluarganya. Ia juga membuatkan saya sentiasa membantu rakan-rakan yang dalam kesusahan. Dan buku ini juga membuatkan saya lebih ikhlas dalam persahabatan. Baik, soalan yang pertama. Apakah impak positif buku Gemerlap Bintang kepada anda? Terima kasih atas soalan yang diajukan. Izinkan saya menjawab soalan berikut. Impak positif buku Gemerlap Bintang kepada saya ialah dengan membaca buku ini, saya
lebih prihatin untuk berkawan dengan sesiapa sahaja, tidak kira status ekonomi keluarganya. Okey, soalan yang kedua. Antara watak Syeda dan Donna, watak siapakah yang lebih memberi inspirasi kepada anda? Mengapakah anda memilih watak tersebut? Watak yang lebih memberi inspirasi kepada saya ialah watak Syeda. Kerana walaupun dia mempunyai tekanan hidup yang kuat dan juga krisis kewangan keluarga, namun itu bukanlah penghalang baginya untuk terus berjaya dan cemerlang. Malah kekurangan itu membuatkan Syeda lebih bangkit untuk terus berjaya. Baik, soalan yang ketiga. Bagaimanakah cara anda untuk menggalakkan kawan anda membaca buku ini? Cara saya menggalakkan rakan saya untuk membaca buku ini ialah saya akan menceritakan secara ringkas sinopsis buku cerita ini. Saya juga akan memberitahu pengajaran dan nilai murni yang terdapat di dalam buku ini. Saya berharap rakan saya teruja untuk membaca buku Gemerlap Bintang ini. Okey, terus. Saya akhiri resasi buku saya dengan serangkap pantun. Mari menanam bunga seroja, seroja ditanam di laman raja. Jika hidup ingin berjaya, terus usaha, jangan putus asa. Bangsa berilmu, bangsa berjaya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.